Hey, welcome back to my YouTube channel. Seorang lelaki yang berbadan sado, berkulit hitam manis, kacak handsome. Just friend. Capek ah. Okey. Wih, rindunya nak buat. Aku lama sebenarnya aku perasan aku dah tak sebut capek tu banyak kali dah. Tapi jadi hari ni setelah korang tengok saya buat konten pergi hiking lah, apa benda lah, semua benda dengan Echah. Jadi kenapa hari ni aku berpakai baju pink ni? Aku ni dah tak minat pink. Dah memang tak sesuai pun sebenarnya pakai pink. Ke sesuai? Macam mana? Ke sesuai jadi boy? Oh, kita nak. Tak, okey. Weh, jangan lalai. Okey, kenapa aku pakai baju pink ni? Sebab ada seseorang yang minatkan baju pink. Okey, jadi konten apa yang aku nak buat hari ni? Beberapa konten yang lepas banyak yang diikut kehendak aku. Pergi jogging lah, dia call aku nak makan apa, spaghetti lah. Dan aku perasan satu perkara yang dia pun ada makanan yang dia teringin. Apakah itu? Sama-sama kita saksikan. Aisyah nak pisang goreng cheese lah. Sudah capek belanja. Orang rasa dia nak belanja tau. Yes, iaitu goreng pisang cheese. Ke pisang goreng cheese? Goreng pisang cheese, pisang goreng. Tak tahu mana satu. Ikut mana-mana yang korang panggil. Jadi hari ni saya akan pergi mana-mana gerai yang ada goreng pisang cheese, pisang goreng cheese. Saya akan make over dekat situ dan buat special untuk dia. Main gila. Selalu korang cakap Echah letak effort. Hari ni saya akan bawa dia dan dia tak tahu pun perkara ni. Saya akan cakap, jom Echah keluar makan. Tak ada masalah pun. Okay, kita pergi makan-makan kejap, sembang-sembang kejap. Lepas tu okey lah, tak ada masalah. Kita balik lah, tentu. Tapi tanpa buang masa, let's go. Okay guys, so sekarang ni aku dah jumpa dah satu kedai yang menjual pisang goreng cheese. Dan kedainya terletak di betul-betul tepi jalan. Sekejap, tepi jalan. Dan dia menghala ke kunyit-kunyit Malaya ni kat sini. So sekarang ni aku tak tahu lagi. Aku nak cuba deal dulu dengan abang ni. Aku main tunjuk kedai dia, tapi aku sendiri pun tak deal lagi. Okay bang, Assalamualaikum bang. Bang, boleh ke bang kalau saya nak rekod sekejap bang? Boleh. Tapi abang ajar-ajarlah saya bang. Saya tak pandai mana. Saya betul-betul nak datang untuk buatkan pisang goreng cheese yang special untuk pasangan saya. Boleh bang? Kalau abang ada yang special tak? Okay, so nanti saya nak cuba juga macam mana yang abang buat goreng semua. Tapi saya minta abang tunjuk ajarlah sikit-sikit. Boleh? Tapi saya ambil ruang kecil je dekat tepi. Boleh? Jadi deal bang Sekejap. Saya tanda deal. Okay, betul bang Okay, so kita dah deal dengan abang ni. Saya akan balik dulu ke office and saya akan tukar pemakaian saya untuk menjadi yang jauh lebih special. So, tanpa buang masa, kita pun dah deal dengan abang ni. Kita akan tunaikan permintaan Echah yang dah banyak sangat yang ikut saya punya site sekarang ni, hari ni. Walaupun saya tak suka pink, saya ikut juga. Let's go. Okay, sekarang saya dah jumpa. Oh, rendah je orangnya. Okay. Saya dah jumpa Aisyah Rudy. Ya. Ya, betul. Jadi Echah dah makan ke? Dah makan ke belum? Apa yang lama nak fikirnya? Aisyah, cepat, dah makan ke belum? Dah makan. Dah makan? Tapi Aisyah nak sweet-sweet. Ya? Benda manis. Benda Cuba manis? senyum. Makin bahaya sekarang ni. Cringe lah, kau ni. Apa ni? Kenapa ni? Kau ni Apa ni?
Okay, what is it? Okay, so memandangkan Echa pun cakap nak benda-benda manis. Yes. Dan hari ni nampak tak Syafiq memakai baju Yeah, you look like strawberry. You are the sweet one. Aku tak yakin Jah pakai baju kali ni. Kenapa? You look good. Ya ke? Ya. Tapi sebabkan kau, ni cakap terang sebab kau. Oh. Ya, sebab kau aku rasa hari ni aku nak menunaikan salah satu permintaan kau. Apa? Yang mungkin kau masih ingat atau tak ingat dah. Okay, what is it? Tak apa, kita akan pergi ke tempat dia. Oh. So kau dah ready? Yes. Yes, betul. Betul. Ready? Sangat-sangat ready? Sangat-sangat. Okay. Jadi tak nak buang masa, kita bawa Echah pergi tempat tu. Let's go, guys. Let's go. Okay guys, so sekarang ni saya nak tukar dulu. Saya nak buat persiapan saya untuk jadi seorang chef yang berjaya, yang akan buat penuh dengan kasih sayang saya. Wow. Okay, korang tengok je apa yang saya buat. Saya tak pernah pakai benda-benda pink ni. Right, so let's go. So nampak tak? Token pink. Alah, tak nampak token lah. Macam nak bagi nampak token lah? Sekejap, sabar. Token colour pink. Apron pink, baju pink. Lepas tu saya ada kain. Kain belakang ni pink. Dan yang paling penting, saya akan letakkan dalam special macam ni. Bekas ni pink. Sudu garfu pink. Jam pink. Okay, memandangkan Aisyah ni suka pink. Jadi sekarang ni saya buat untuk dia. Okay, korang nak sangat kan benda ni? Aku ni just naik malu dah ni orang lalu-lalang tengok sini. Tak apalah, sekarang ni kita pergi set up dulu apa patut. And lepas tu kita call dia. Okay, kalau dah set up baru kita call dia. Let's go. Boleh bang Okay tak pakaian macam ni bang? Macam mana? Sesuai tak? Sesuai. Alright, so dekat sini abang, saya nak letak nanti dalam ni tau bang. Boleh? Tak apa, nanti abang kira je macam mana. Okay? Lepas tu abang bagi tahu dekat saya. Alright bang, cantik bang. Abang buat macam ni sekali, just friend. Cakap just friend. Kami just friend. Okay bang. Thank you so much bang. Lagi sekali. Pisang goreng, pisang goreng. Okay. So, abang ni dia dah bagi kita ruang dekat sini. Okay. So, sebabnya abang ni pun tengah bekerja, tengah berniaga. Takut kacau untuk orang-orang yang nak membeli, jadi dia bagi kat sini. Okay. Right. So, Aisyah dah ready belum? Yes. Apa benda yang pertama rasanya? Yang pertama, Syirah. Okay. Syirah, Kena baca. apa yang baca? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, semoga pisang goreng cheese ni yang paling sedap Aisyah pernah makan. Yes. Amin. Amin. Okay, let's go. So, Okay, mula-mula macam mana mana? bekas tadi? Tu atas Oh, dekat sini. So, kita Okay. sediakan bekas dulu. Tapi kita kena pergi ambil. Okay, jom. Let's go. So, rasanya Aisyah ikut Syafiq. Aisyah nak banyak ke nak sikit? Nak sikit je lah. Sikit je. So, tak perlu Cukup keluarkan untuk benda kita ni. berdua. Betul lah. Aisyah makan blushing banyak, pula. Aisyah makan banyak. Tak. Takkan cukup untuk berdua. Cepat. So, nak bekas ni ke tak? Boleh. Tak payah. Yang tu je. Ini je? Yang tu je. Okey, baik. Okey. So, letak sini ya. Okey, bang. So, pakai pisang yang mana, bang? Yang sana ke yang sini? Yang ni? Yang sini? Akak nak apa? Pisang goreng cheese. Pisang goreng cheese. Akak ni nak pisang goreng cheese juga, bang? Tapi saya tak boleh bawa kat akak ni sebab saya buat untuk someone special je. Untuk saya je kak. Untuk saya je. Berapa, bang? Ke saya ambil je sebenarnya? Ambil je, Kau hang lah berapa? Tanya pakcik tu berapa? Aisyah nak... Aisyah letak situ, Aisyah nak. Sekejap Okey, Aisyah nak berapa? Tengok. Okey, nak ambil. Sini. Ni berapa? Baru 2. 2. 2. Aisyah nak. Aisyah suka yang tebal-tebal ke yang nipis-nipis?
Aisyah suka yang sadar-sadar. So dia macam hitam manis sikit. Ada kenal? Tu. Ini sekarang masih pisang ke apa ni? Oh tak. Yelah pisang. Pisang coklat-coklat sikit. Oh tapi pisang acik ni dia macam crunchy ya. Crunchy. So Aisyah suka yang crunchy? Oh boleh ya. Ya ke? Ya. Asalkan Aisyah nak cheese tu. Okey, baik. Berapa dia ni? Baru 4. 6 je lah 6. 6. Cukup? 5. Cukup. Last but not least 6. 6. Buat 7 lah. Kenapa? Sebab 7 hari Syafiq memerlukan kecap. Okey, dah. Okey, abang ni nak buat. Okey, sekarang ni jom. Sekarang ni Okey, sekarang ni abang ni ada customer gak yang order sama. So kita tengok dulu abang ni buat macam mana. Oh, kita nak tengok apa dia buat. Kita tengok Okey, apa dia buat. Okey. Okey, abang buat dulu. Macam mana? Oh, kalau biasa berapa bang dalam dia? dapat. Satu lagi saja. Nanti kita ambil. Mula-mula susu pekat lu. Oh, susu pekat dulu. Abang orang mana bang? Ah. Oh. Ayah saya pun orang Indonesia. Okey. Okey. So kita dah boleh buat? Boleh buat dah. Okey. So yang tu yang cara letak. Mula susu pekat. Okey. Susu pekat. Okey, ini cara dia, okey. Mula susu pekat. Cah, susu tak elok lah ni. Tak Boleh pakai tangan Cah. Pakai. Tuang je lah. Kalau tak dia tak ni, takkan rela. Okey. Aku suka manis-manis. Aku suka Senyum manis. sikit. Aduh. Kasih kena semua. Kau dah cukup manis Cah. Nak manis-manis ni. Tak nak mana lagi. Jadi kalau nak makan ni kena makan ada capit kan. Kita tengok senyuman Just capit. friend lah Aisyah. Kita tengok senyuman capit. Okay, ni hasil capit tengah buat. Okey, Aisyah nak banyak kan? Yes. Okey, sebabnya Aisyah dah lama Kena semua, kata. kena semua. Kena semua. Okey, baik. Oh my god. Tangan. Macam mana? Ada gaya? Abang nak pakai ni lagi? Okey, abang nak pakai lagi Aisyah. Jangan kacau abang tu lah. Ya ke? Okay, susu coklat pula coklat. Wah, tengok abang ni buat. Siapa lagi gempak abang ni ke capit buat? Wow. Apa yang kau nak dibandingkan dengan aku dengan abang ni? Mungkinlah abang ni power. Okay. Wow. Guys, ini adalah craving manis yang paling gembira untuk saya. Okey, Wow. abang ni pakai lagi. Tu pakai ni. Cheese. Tapi abang kena pakai dia. Tu sangat ni. Sarung tangan. Tak apalah, Aisyah nak rasa air tangan capit. Tak nak geli aku. Aisyah. Saya tengah menunggu ni. Cepat capit, cepat. Tak, bukan. Yang ni. Pisang goreng. Jerit. Pisang goreng. Yo. Bukan macam tu. Keropok lekok. Capit, hitam lah. Ya, tak lah, Cap. Capit. Capit dah deal dengan abang tu. Abang tu cakap Capit dah letak yang coklat dengan susu. Yang ni Echa kena buat. Oh, yang tu cuba. Okey, betul eh? Sarung tangan. Tapi abang ni akan bagi glove kita lagi. Okey. Lagi dia akan bagi kat kita glove. So sementara tu kita kena panggil dulu pisang goreng. Pisang goreng. Tahu tak yang dekat Dibuat dengan kasih sayang. ni apa ni yang dekat ni petrol pump tu. Oh, tahu Tak yang NANI?! ini dia kurang angin ke apa ni? Ni yang dah rosak. Ini yang dah rosak sikit. Dia pernah ni wuh kat Aisyah. Oh ya. Ayo jalan. Hei, waktu ku godaku bermain mata denganmu, dia cemburu. Hei, Dia jealous. Mana ada lah. Okey, tak. Kawan je. Mana ada kawan jealous. Lebih-lebih siapa? lah kau ni. Bukan, kawan bukan jealous, dia risau. Betul ke pilihan kau ni ha? Belum Macam pilih bapak-bapak. lagi. Belum pilih Betul lagi. ke pilihan kau ni ha? Kalau aku Bawa. pilih kau. Opa tak sanggup. Opa tak sanggup. Opa Gangnam Style. Sumpah weh, aku baru first time weh beli benda-benda pink ni. Aku tak pernah ada dalam hidup aku. Aku ni macam, Jadi apa perasaan kau pakai pink? tak yakin.
Tak yakin? Sangat-sangat tak yakin. Aku tak tahu macam mana orang lain boleh yakin untuk pakai colour pink Buang sebenarnya. buang je baju-baju pink ni sebab aku je boleh jadi pink dalam hidup kau. Cik. Bokok. Apa yang random sangat ni? Sekejap. Cepat. Apa Nanti ni? coklat ni meresap. Ya. Tak, nanti kita tambah balik. Kau tahu apa jadi dengan pisang ni? Oh my god. Tadi okey lah. Oh my god. Ni macam pisang masak kicap. Bukan. Okey, abang ni dia terlupa gila ke tak? Oh my god. Banyak kau letak coklat capik. Tadi Aisyah cakap lagi. Susu banyak tak apa. Coklat jangan. Sebab aku dah ada coklat. Aisyah. Habis kita kena saman lepas ni. Kau ada pengalaman berniaga macam ni tak? Ada? Ada. Ada. Tapi masa bulan-bulan puasa je lah. Oh, kau berniaga apa? Aku berniaga apam balik. Oh ya? Tapi itu bukan aku punya bisnes, tolong. Kau tolong siapa? Tolong kawan aku lah. Oh. Bedak pun ada. Cuba bagi pikat line. Cempedak. Cepat, aku nak dengar. Kau memang minta je Jah. Cepat. Aku tengah-tengah lapar ni kau minta. Aku kan nak benda sweet-sweet. Ya. Yeah. Pisang ni tak cukup. Tak cukup manis. Kau kan dah manis. NANI? Ih, ketuk merah. No! God, please, no! 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 Sebenarnya aku respect dengan orang yang berniaga-niaga tepi jalan macam ni Ya. sebab bukan senang tau nak Betul. kuatkan semangat berniaga ni, betul? Ya. Ada hari yang ada orang. Ada hari yang betul. Ada hari yang tak ada orang beli, langsung kan. ada hari Itu tak kira lagi kalau tiba-tiba hujan seharian kan. kuat semangat orang. Ya tu. Nak Dan cari kau ada rezeki. tapi kau pun seorang business Tapi woman lain, juga. bukan aku yang bekerja, betul tak? Pekerja Ya ke? aku yang bekerja. Tapi adakah kau pernah terfikir yang kau akan kerja sendiri? Buka bisnes sendiri. Maksudnya engkau yang nak kerja. Kau buat kerja tu. Pernah ke kau terfikir? Kalau sekarang ni dah lain lah sebab sekarang dah terjadi. Kalau aku tak masuk lah, kalau aku tak masuk AI, pernah tak fikir kerja Okey. macam tu. Sebenarnya untuk cari rezeki tu kita akan buat apa je, betul tak? Sebab Ya ke? kita manusia ada keinginan nak membeli tau. Kita ada Oh. keinginan nak itu, nak ini. Jadi kita akan usaha sedaya upaya nak cari rezeki tu kat mana-mana. Faham? Walaupun sekejap. Okey, boleh. Walaupun sekejap, walaupun duit, walaupun kadang-kadang dapat sejam RM5, sejam Ya. RM6. Tapi kita nak kena cakap cari rezeki tu. Kalau Betul. tak, kalau bukan kita yang usaha takkan nak meminta kat orang, betul Setuju. tak? So semua orang ada keinginan kan? Ya, Keinginan semua aku kau. Okay, that's over. That's too much. Keinginan aku adalah kau cuba makanan aku. Okay. Ayat kau lain tadi. Dah lah, Cha. Cepat aja. Oh, jap. Tak apa sarung tangan. Sabar, Sat. Pisang cheese memerlukan cheese. Ya. Kalau tak ada cheese tak Kalau jadi. Aisyah memerlukan capik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jap. Okey. Wow, look at that guys. Oh, Aisyah antara orang yang suka cheese. Memang cair lah ni. Ya. Mana ada Aisyah suka cheese? Aisyah suka kamu lah. Banyak dah kena saman ni. Okey. Cheese ni rasa apa sebenarnya? Rasa Apa definisi cheese sebenarnya? Rasa dia? Rasa lembu. Ha? Rasa lembu. Okey ke? Ikut lagi. Sebab tadi Aisyah ada semut. Mana ada? Sabar, tu ada. Tu. Capik! Ya. Ha. Semut pula tu. So ni. Wah. Cheese dah banyak. Cheese banyak. So coklat dah banyak. So no need. Tapi cheese nak sikit. Okay. Rugi abang ni. Aku datang kedai dia. Bayar nanti capik. Ya, bayar Cha. Untuk kau, jangan risau. Oh my God! Wow! So kau antara orang yang suka benda-benda manis kan Cha sebenarnya? Betul lah aku manis. Okay, kalau capik mesti suka benda masam kan? Ha? Kalau tu capik Jangan cakap aku masam. Kalau tu capik masam.
Tadi memang betul buat aku suka benda masam. Oh ya? Ha. Kita tunjukkan dia orang. Okey. So inilah Tada! hasil dia. Okey. Wow. Kalau okey korang boleh tulis kalau cantik tu hasil tangan saya, kalau buruk tu hasil tangan Echa. Kalau yang cantik tu saya, buruk tu Capik. Terima kasih. Alright, terima kasih kepada ni. So cukup betul, cukup. Coklat cukup. Cheese cukup. Cukup. Susu cukup. Cukup. Okey. Yang tak cukup? Tak Tak cukup masanya. Okey, Tapi ingat, aku ingat. nak lagi. Aku nak air depan tu. Boleh. Jom, kita sekejap lagi kita akan pergi cari air. So, kita akan cari, mungkin Echa memerlukan tasik ke apa ke? Kita tak tahu. Boleh. Jadi, kita akan cari untuk makan pisang goreng cheese, okey? Okay. Selalunya kalau macam bekal-bekal macam ni, dia ada surat cinta sekali. Ada tak? Surat cinta. Surat tak ada cinta kan? Aku bosan di rumah. Sendirian hatiku jadi We are done. Right. So let's go. Kita pergi cari air dulu, okay? Yes. Let's go. So kita punya makanan dah siap untuk Aisyah dan kita pergi cari Air. minuman. Let's Air. go. Okay bang, jap saya pergi kedai depan jap bang Abang jangan sunyi-sunyi tau. Bayarlah dulu. Ha? Okay. Ni nak lari ni customer Mana ni korang. ada, pergi kedai Customer depan. ni nak lari. Aku dah start risau Tak. Aku dah start risau dia dah buat aku sayang suruh lari. Cik. Okay. Sumpah cringe. Tak. Chris betul lah. Tak apa, tutup kamera dulu. NANI? So, ini abang ni. Abang siapa nama bang? Saya tak tanya abang apa tadi? Meon. 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 Saya Syafiq bang. Yang ni buah hati. Oh, cakap. Kalau bang, saya just friend. Tak, okey. So, terima kasih banyak bang. Okey, terima kasih sangat-sangat. Saya doakan semoga urusan abang ni memudahkan. Perniagaan semua berjalan dengan lancar, okey? Alright bang. Abang pun doakan untuk saya, okey? Doakan untuk dia juga, okey? Bagi tahu ni pisang goreng mana? So, ni okey, abang bagi tahu sikit. Dekat mana bang? Cepat. Kalau nak datang Kami sini. promote ni. Pucung perdana. Kalau orang nak cari pisang goreng kat Puchong, Pucung perdana. buka hari apa? Hari-hari buka. Hari buka daripada pukul Pukul 9 9 pagi sampai pukul 6 lebih lah. Oh, sampai dah lebih. Biasa akan habis lah semua. Biar habis. Okay. So, mana-mana yang nak cari boleh datang ke sini ataupun boleh juga search ni kan. Apa nama ni? Kunyit-kunyit Malaya ni kan? Betul. Dia betul-betul berhadapan dengan kunyit-kunyit Malaya. Alright, so itu saja. Abang ni pun nak sambung untuk settlekan yang lain. Terima kasih banyak bang Saya minta diri dulu. Lebih kurang minta halal bang Assalamualaikum. Okay. Ni apa? Apa ni? Oh. Colek Hai. setol. Oh, colek. Colek. Buah setol. Buah apa? Buah setol. Dia manis tak? Akak tu kata tak manis. Akak, serius akak. Look at me. Ni dia Rencah dia tu. Oh. Mungkin kau sesuai dah. Sesuai apa? Jadi pom. Aku macam perempuan yang datang, bang. Saya sih macam pancit lah. Lepas Ya nanti ke? kau macam, so nanti kita jatuh cinta di Dia garaj. tak. Abang ni tak layan Cinta di garaj. Abang ni yang tak layan. Macam, apa kau ni? Ya. dia pun dah Aku macam kalau kau datang macam, asal kau tak boleh buat sendiri je? Yalah. Lepas tu lah ada bengkel. Dah cari orang lain lah, bukan aku. Oh, tak ada duit. So, tak, bukan. Maksudnya, Dah mula aku datang garaj Okey, kau, okey, kena okey. bayar lagi. Lama-lama dah tak payah bayar sebab kau dah nak ngorek aku. Kita kena, nanti kita buat short film macam tu je dia bagi. satu puan. Biar dia kena gaul-gaul. Gaul-gaul dulu, kena kacang. Dia manis ke masin ke apa Dia tak? ada masam manis. Oh, semualah semua rasa. Stop it. Get some help. Kecap. Sebab diri kau lah, cepat. Kalau akak tutup mata je tak boleh kak. Kena tutup kamera dulu. Oh,
Makin gatal lah kau. Kan ten aku. Oh, ten kau gatal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rasa apa? So kita buat sendiri. Dia panggil nama kawan. Rasa apa? Sedap lah. Macam ada rasa something Pernah tak rasa? Lebih kurang rasa something. Apa dia? Aku rasa rencah-rencah dia ni lebih kurang rasa macam tapi sedap lah. Kan? Terus masuk tu tak rasa lagi. Mudah. Lama-lama tu dia baru rasa. Tak apa. So, kalau ni, apa namanya? Ni, kalau nak cari. Akak ni meniaga 2 dalam 1. Kan? Ya, berniaga Buah air dan air. Sedap lah. Tak bang? Ya? Apa buah yang tu lah? Buah ni kalau kita tak makan memang Tak, tolong cucuk kan? tak berasa nak makan. Tapi bila dah makan, dia tak boleh stop. Oh. Faham? Saus akak pun sedap. Ni. Kita buat sendiri juga. Sedap lah. Kenyang, lega, craving satisfied. Thank you so much, Syafiq. Benda manis ni memang dia suka. Mata aku sikit lah. Adik tu dah cringe lah dengan kita guys. Habis lah adik. Kau yang goreng lah. Aisyah, apa yang lapar sangat ni? Kelapa tu kelapa. Kecil. Ni kedai, ni nama akak ni jarang niaga sini Gile-gile. Gile. Tak ada gila sangat macam memang akak tapak niaga dekat Taman Mas. Oh. InsyaAllah lah kalau ada ruang dekat sini kita orang akan buka sini juga. Baik kak. Ni namanya apa tadi? Colek buah stol. Buah setau. Oh, colek setul. Buah dia. Okey, kalau katalah orang nak macam nak cari akak kat mana, ada ke tempat kontak ke apa ke kak? Ada nombor akak. Ada nombor akak? Kat depan ke ada tulis? Ada. Kat sana kat sini. Tapi akak biasa meniaga dekat apa? Dekat Taman Mas. Itu yang paling biasa. Sedap lah kak, saya nak lah. Dekat Taman Mas. Saya ambil ni. Nak. Okey kak. Thank you. Akak ada Apa, plastik tak? Pernah ada. Lebih dah tu. Okey kak, tak Tak apa. apa. Semoga akak murah rezeki selalu, okey? Semoga kita orang pun murah rezeki. Okey, betul. Doakan kami kahwin. Mungkin kau kahwin, aku kahwin lah. Kahwin. Betul. Kita dua kahwin. Betul. Adik Chan. Akak. Thank you, Kak. Alright, so thank you so much kak. Thank you so much. Okay. Yang Capik makan. So, let's go. Let's go. Kita makan. Kita nak tak sabar nak rasa air tangan Capik yang tak berapa nak air tangan ni. Okay. Jom. Kalau air tangan Syafiq, ada air peluh Ecah kan? Disgusting shit. Okay, selesai. Yang kelakar dia sekarang ni, duduk seronok, beli apa semua. Air tadi mana air? Air saya kah? Tinggal. Cakap pasal kahwin lah. Okay kak, thank you so much kak. Bye, Assalamualaikum. So akak ni baik, sangat-sangat baik hati. And ikutkan tadi dia nak bagi je kat kita orang buah tu. Sebab kita orang tak pernah cuba kan buah tu. Tapi kita faham lah, orang berniaga ni kadang-kadang tak setiap masa. Dah ready belum Cah? Nak makan? Rasa air tangan kau? Ready. Wow, lama dah Syah craving. Dah pisang cheese. Nampak macam tak berapa menyerukan. Tapi tak apa, Kita tak tahu. Ya, Don't judge a book. Don't cuba. Belum cuba, belum tahu. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. How is it? Aku tahu hujung dia. Okay, permulaan dia boleh jadi sedap atau boleh jadi biasa. Tapi at the end kau akan cakap yang kalau panas lagi sedap. Betul tak? Sedap lah. Sedap? Serius tak? Gabungan coklat dia tak manis sangat. Dia macam masin-masin pahit. Cuba rasa. Serius? Bismillahirrahmanirrahim. Coklat dia tu sedap. Macam coklat mahal. Dia bukan yang manis macam biasa kita makan tu. Yang suka ada coklat cair tu kan? Betul? Sedap lah. Sebab dia masin-masin manis. Masing-masing tu cheese kot. Cheese dengan keropok, dengan pisang dia masin-masin. Bagus.
Wah, ni craving satisfied yang bagus. Selalunya kan kita macam kita craving something, last kita dapat tak capai expectation. Betul. Tapi this kadang one is kita yang good. expect tinggi. Betul? Tu salah siapa sebenarnya? Tak boleh. Salah rasa tu. Salah lidah. Makan. Okay, so kat sini aku pun dah tunaikan je. Mungkin lah dia macam permintaan kau ni kecil. And aku pun mampu buat itu. Faham tak? So aku tengok aja sebenarnya yang kau teringin benda ni nak apa yang kau nak makan semua. And That's cute. Tapi sebenarnya dia bukan pasal nilai ni kecil ke besar. Dia macam mana kau usaha nak dapatkan, kau faham tak? Tak semua orang kisah benda-benda kecil. Okey, faham. Orang yang kan benda besar je penting, right? Betul? Tapi sebenarnya benda kecil tu yang macam kita buat benda kecil-kecil sama juga jadi besar. Macam tu. So maksudnya akan besar nanti? Mungkin. Okay, so Echa pun seorang yang memang suka benda-benda manis macam ni. Betul. Jadi saya suka untuk tengok, untuk tunaikan permintaan dia macam ni lah kan. Dengan kena pakai baju pink je. Sebab dia suka pink. Dia sangat-sangat suka pink. Habis dengan jam-jam aku semua pink hari. Ya. Kerap pun pink ke tu? Tak. Oh, putih. Ya, tu light. Okay, so aku just nak cakap dekat kau, memandangkan kau suka benda-benda yang manis macam ni, Cha. Yes. Dan kau pun sangatlah manis. Okay. And aku sebagai kawan yang sayang sangat-sangat dengan persahabatan ni. Jadi lepas ni, Okay. untuk next content nanti, aku akan bawa banyak lagi benda-benda manis untuk kau. Wow. Okay, dan Suka tak apa, dapat dengan Syafiq. kita lupakan pasal kesihatan semua, okay? Wow. Sama kita sama-sama, okay? Ya. Alright, so Echa pun dah dapat apa yang dia nak dan saya pun dapat tunaikan serba sedikit. Itu saja konten saya pada kali ini. Saya minta maaf kalau ada terkurang di mana-mana side. Okey, jangan lupa untuk support saya, support Echa, support juga semua AI team yang lain. Betul. Okey, jangan lupa like, share banyak-banyak. Yang mana belum subscribe, suruh dong subscribe. Echa. Betul. Subscribe konten Capik. Saya punya pun sama. Okey, baik. So, kalau ada impian, kejar sampai mati. Kalau ada perasaan, simpan dalam hati. Kami Capisha Just Friend. Jumpa lagi. Bye-bye.